Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kadet remaja sekolah dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah. Nama diberi Damia Kaisara binti Syamsul Amri. Saya Siti Nurlisa binti Hadi. Saya Nur Alia Natasha binti Muhammad Azwad. Dan saya Hajah Humairah binti Hisham Hazad. Dan pada hari ini kami akan menunjukkan 4 jenis ikatan dan simpulan. Korang ingat tak macam mana kita nak matikan ikatan ni? Alah, senang je. Macam ni. Ikatan ini sangat penting untuk aktiviti luar seperti perkemahan kerana ikatan ini tidak mudah terburai dan sesuai digunakan untuk objek yang berat. Macam mana pula kita nak sambungkan 2 batang kayu? Macam ni, nama ikatan ini ialah ikatan silam. Ia untuk menyambung dan mencantumkan kayu atau bulung. Ia untuk membentuk struktur yang besar seperti menara, jambatan dan gadget perkemahan. Tali yang saya gunakan agak pendek, jadi saya akan menyambungkan 2 tali yang sama menggunakan simpul himpit. Bagaimana pula untuk membuat ikatan pada kemah? Oh, macam ni. Ikatan ini berfungsi untuk mengikat hujung tali pada objek silinder dengan kuat dan selamat. Antara kegunaan utamanya termasuklah mengikat tali kemah pada pancang serta mengikat bot atau sampan di pelabuhan. Macam mana pula untuk kita lilit kayu balak? Macam ni lah, untuk kita buat lilitan kayu balak, mula-mula kita perlu meletakkan talinya di belakang kayu balak ini. Atau kemudian kita perlu memanjangkan satu tali dan memendekkan sebelah lagi tali. Tali yang sependek perlu dimasukkan ke belakang dan dipusingkan. Kemudian tali yang pendek itu perlu membuat lilitan sehinggalah tarik dan tarik sehingga ketat. Untuk makluman semua, lilitan balak bukan sahaja untuk mengikat kayu balak, malah dia boleh mengikat batang kayu ataupun tiang. Hal ini kerana lilitan ini bertujuan untuk mengangkat ataupun mengheret beban yang berat. Dah siap? Jom! Jadi, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.